Wahlul 'uqdatam min lisani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan baca dan salam Malaysia Madani. Sidang penonton yang dihormati, buku Jendela Dunia. Kata-kata inilah yang menjadi pencetus kepada diri saya di satu masa. Apabila terbaca baik-baik tulisan ini yang terpampang di dinding sekolah saya. Pada waktu itu, pada awalnya saya amat bingung memikirkan apakah makna tersirat di sebalik kata-kata penuh makna itu. Lalu saya ajukan kebingungan saya kepada guru saya. Dengan penjelasan beliau yang amat panjang, maka saya faham dan saya mengerti bahawa hanya dengan sebuah buku kita mampu berfikir jauh ke hadapan, mengambil inspirasi dan pedoman serta menadah maklumat melangkau sepadan dunia. Sejak detik itu, buku menjadi rakan, buku menjadi teman. Saya Siti Humairah binti Muhammad Tarmizi merupakan anak didik SK Seri Komuniti Baca Kelantan. Sejak baru mula mengenali abjad, halaman-halaman buku menjadi satu tarikan kepada saya. Dan seterusnya menjadi membaca sebagai kegemaran di masa lapang. Pelbagai genre fiksyen dan bukan fiksyen, dari buku bergenre misteri sehinggalah ensiklopedia menjadi wadah untuk membudayakan amalan baca ini. Akhir-akhir ini saya gemar memilih bacaan yang berbentuk novel, di mana di setiap akhir penceritaannya memberi satu pengajaran hidup yang amat bermakna dalam diri saya. Alhamdulillah, saya amat bersyukur pada hari ini kerana saya berpeluang untuk berada di sini untuk membicarakan tentang buku yang menjadi kegemaran saya. Buku ini bertajuk Di Sinilah Bukan Duniaku. Buku ini dikarang oleh Hakimi Muhammad dan mempunyai 111 muka surat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006. Buku ini mengandungi 10 bab yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang telah tersilap langkah gara-gara tidak berfikir panjang dan tidak mendengar nasihat ibu bapa. Tema utama yang memacu minat saya untuk membaca novel ini adalah nilai berakhlak baik kepada ibu bapa adalah kunci kesejahteraan hidup seorang anak. Nilai kekeluargaan dan kasih sayang serta ketabahan dalam menghadapi ujian hidup. Jalan cerita novel ini sangat menarik kerana ia mengisahkan tentang remaja yang bernama Halim yang telah keluar dari rumah dengan niat untuk lari dari rumah dan akhirnya terjebak dengan sindiket pemerdagangan kanak-kanak dan penjualan darah. Kisah digarap dengan sangat teliti oleh penulis, di mana kisah ini bermula apabila Halim, seorang anak yang berkecil hati dan merajuk dengan kedua ibu bapanya. Kerana ibu bapanya terlupa tentang hari jadinya, sikap terburu-buru dan hilang pertimbangan akhirnya telah membawa Halim ke sebuah perangkap kehidupan yang perit, di mana kisah ini juga berlaku dalam dunia realiti. Layan syarat dan pengajaran hidup dan pedoman kepada remaja yang baru bermula mengenali dunia luar. Penceritaan buku ini sangat menyentuh hati apabila bukan sahaja Halim yang terperangkap oleh sindiket Abang Jo, tetapi ramai lagi kanak-kanak yang diculik dan dipergunakan demi kepentingan mereka. Saleh adalah salah seorang remaja senasib dengan Halim. Namun kisahnya berbeza. Kesusahan hidup memaksa Saleh untuk keluar membanting tulang untuk keluarganya sehingga terjebak dengan perangkap Abang Jo. Saleh adalah seorang anak-anak yang sangat bertanggungjawab sehingga sanggup berkorban apa sahaja demi meringankan bebanan keluarga. Halim yang berbeza dengan Halim yang terperangkap di sini kerana mengikuti kata. Selain Halim dan Saleh, ramai lagi kanak-kanak yang menerima nasib yang sama. Mereka akan didera dengan pelbagai siksaan apabila gagal membawa hasil yang banyak kepada Abang Jo. Kepahitan hidup mereka telah menjadi mereka amat rapat dan saling membantu apabila mereka didera dan oleh koncong-koncong Abang Jo. Mereka saling memberi semangat dan saling melindungi. Mereka tidak bersikap tamak dan sering berbahagi. Mereka kelaparan apabila kekurangan makanan akibat bercatu. Penderitaan Halim dan remaja yang lain telah terperangkap ini akhirnya telah sampai ke kemuncak apabila seorang polis yang bernama Faris adalah anggota yang menyamar telah terjumpa dengan Halim.
dan tanpa sengaja telah membongkar sedikit pemerdagangan kanak-kanak yang telah lama disiasat oleh pihak polis. Akhirnya sindiket yang ketua oleh Abang Jo pun ditupaskan dengan keberanian Halim memberi maklumat kepada Faris. Terdapat banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan seharian di dalam novel yang berjudul Di Sini Bukan Duniaku. Nilai menghormati dan mengasihi kedua ibu bapa adalah nilai menjadi utama yang ditekankan di dalam novel ini. Selain itu, nilai tabah, cekal dan sabar juga menjadi keutamaan untuk semua manusia semasa diuji dengan kesusahan. Begitu nilai saling membantu dan bekerjasama. Benar, bagi patah sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Begitulah maksud di bawah setiap kejahatan pasti menerima balasan. Pada pendapat saya, dan penceritaan oleh penulis ini sangat menarik dan laras, bahasa yang mudah difahami, olahan ayat dan bahasa yang mudah menjadikan saya mudah memfahami dan berminat untuk menghabiskan bacaan. Saya sampai ke akhir cerita. Buku kecil ini mudah dibawa ke mana-mana dan mengandungi ilustrasi di setiap bab. Sifat glosari di akhir buku juga memudahkan saya memfahami maksud-maksud perkataan dan dapat menambah kosakata sedia ada. Namun, pada pendapat saya, ada sedikit kekurangan yang terdapat dalam novel. Kekurangan yang saya maksudkan adalah ilustrasi muka depan yang tidak menarik dan kelihatan lama. Seharusnya, gambar muka depan mestilah lebih menarik agar pembaca tertarik untuk meneroka isinya. Akhir sekali, buku ini sangat sesuai dibaca oleh semua remaja agar panduan hidup dan tidak tersalah langkah. Sekian, terima kasih.